Mengapa seseorang sengaja meninggalkan laluan terputus sepanjang 60 batu di lebuh raya yang menghubungkan Amerika Utara dan Selatan? Pada tahun 2026, nampaknya soalan itu bakal lenyap. Jalan baru, jambatan baru, pasukan pembinaan meneroka lebih jauh ke dalam hutan Darien berbanding beberapa dekad sebelum ini. Buat pertama kali dalam setengah abad, nampaknya jurang itu akhirnya akan ditutup. Tetapi, ia tidak berlaku. Kerana Darien Gap bukanlah satu kegagalan pembinaan. Ia adalah salah satu penghubung yang paling sengaja dibiarkan terputus di dunia. Pasukan pembinaan berdepan dengan tugas yang sangat besar. Lihatlah Google Earth. Jalan yang mereka gunakan untuk menggerakkan peralatan mereka ialah lebuh raya Pan America, jalan terpanjang di dunia. Hampir 19,000 batu jalan berturap berterusan yang menghubungkan Prudhoe Bay, Alaska dengan Ushuaia, Argentina. Perhatikan perkataan itu, hampir. Jambatan-jambatan baru itu akan meliputi sebahagian daripada jarak itu, tetapi ia tidak sampai ke sempadan. Sebaliknya, ia berhenti di pinggir Taman Negara Darien. Ada jawapan yang jelas. Kenapa? Jurang itu meliputi 1.4 juta ekar. Itu sebesar negeri Delaware di dalam hutan. Tumbuhan di situ sangat tebal, sehingga cahaya matahari hampir tidak sampai ke tanah di setengah tempat. Ratusan sungai deras mengalir melaluinya, dibanjiri oleh hujan lebat. Membina jalan melaluinya bermakna perlu melawan air, lumpur dan hutan pada setiap langkah. Gunung ganang mengelilinginya, menjadikan akses ke jurang itu lebih sukar. Sekarang tambah pula ular berbisa, labah-labah dan kalajengking. Kalau kena patuk ular kapak Ferdinand, anda hanya ada 10 minit untuk suntik anti-venom sebelum mati. Itu pun baru yang kecil-kecil. Tapi pembunuh sebenar adalah nyamuk. Malaria sedang meningkat di seluruh Panama. Terdapat 4,200 kes pada tahun 2021. Jumlah itu melonjak kepada 15,000 pada tahun 2024. Masa itu bukan kebetulan, kerana semua ini hanyalah bahaya semula jadi. Walaupun ada paya, walaupun ada hutan, walaupun ada penyakit, orang masih mahu membina jalan itu. Selama lebih 500 tahun, Darien telah menghukum sesiapa sahaja yang memandang rendah terhadapnya. Penjajah Sepanyol hilang di dalamnya. Scotland muflis kerana cuba menaklukkannya. Ini bukan tempat untuk mencabar alam semula jadi. Lagipun, apa kebaikan yang akan dibawa oleh sebuah jalan? Apa-apa binaan manusia yang dibina di tempat seperti ini akan cepat rosak tanpa penyelenggaraan berterusan. Jurutera mengatakan, jalan itu sendiri mungkin akan hancur apabila hujan. Projek ini memang tidak praktikal. Atau adakah ia? Kerajaan AS sebenarnya pernah merancang 2 projek kejuruteraan di Darien Gap hanya dalam jarak 1 dekad. Yang pertama muncul pada tahun 1964 dan ia sangat kreatif. Amerika mempunyai lebih banyak senjata nuklear daripada yang mereka tahu nak buat apa pada masa itu. Jadi, kenapa tidak gunakan beberapa ratus daripadanya untuk membina terusan baru? Rancangannya adalah untuk membelanjakan kira-kira $185 juta dalam nilai hari ini dengan meletakkan 294 bom nuklear di 14 lokasi berbeza untuk membuka laluan. Jumlah keseluruhan letupan akan lebih 3 kali ganda lebih kuat daripada SAR bomba milik Kesatuan Soviet. Dan rancangan itu juga mungkin akan diteruskan. Jurutera-jurutera berkata, ia memang boleh dilakukan. Terdapat isu untuk memindahkan 30,000 orang asli yang tinggal di kawasan itu. Dan kemungkinan besar akan ada banyak tentangan antarabangsa. Dengan insentif yang betul, kerajaan mempunyai cara untuk menjayakan projek kejuruteraan yang kononnya mustahil. Rawa, gunung, padang pasir, semuanya tidak menjadi masalah. Jika ada kemahuan politik, jurutera biasanya akan mencari jalan. Jadi, bagaimana jika hutan bukanlah sebab sebenar jalan itu tidak pernah dibina? Menjelang tahun 2020-an, penjelasan yang berbeza mula muncul. Darien Gap bukan lagi sekadar kawasan belantara. Ia telah menjadi salah satu koridor migrasi yang paling penting di hemisfera barat. Pada tahun terakhir beliau sebagai Komander Komando Selatan AS, Jeneral Laura J. Richardson memberi keterangan di hadapan Kongres dan menggambarkan Darien Gap sebagai salah satu laluan ke utara bagi orang dari Amerika Selatan. Tiba-tiba, jurang itu kelihatan berbeza. Bukan sebagai projek infrastruktur yang gagal, tetapi sebagai penghalang strategik. Bentuk muka bumi itu bukan yang menghentikan pembinaan jalan. Seseorang hanya memutuskan bahawa bentuk muka bumi itu lebih berguna daripada jalan raya. Untuk memahami sebabnya, apa yang perlu anda lakukan hanyalah mengikuti orang yang sudah melintasi kawasan itu.
Tahun 2022 tidak bermula dengan baik untuk pasangan muda dari Haiti. Jean dan Rose Harima hanyalah dua daripada kumpulan 50 orang. Tetapi perjalanan mereka akan menjadi lebih sukar daripada perjalanan orang lain. Mereka bermula di sebelah sempadan Colombia, tetapi semua orang lain dalam kumpulan itu meninggalkan mereka apabila mereka sampai ke bukit yang pertama. Mereka telah sampai ke Serrania de Tacarcuna, gunung ganang yang cukup tinggi untuk mencecah awan. Rose sedang mengandung, tetapi dia dan Jean tetap meneruskan perjalanan. Gunung ganang itu bukanlah bahaya sebenar. Mereka mahu mengelak daripada masuk ke dalam hutan. Sebelum itu mereka pernah tersasar dari laluan dan menemui mayat-mayat pendatang yang telah membuat perjalanan itu sebelum mereka. Kemudian keadaan menjadi lebih buruk. Di tengah-tengah kawasan terpencil, Rose mula bersalin. Tiada hospital atau doktor berdekatan. Tiada jalan keluar. Rose melahirkan seorang bayi lelaki yang sihat. Tetapi kini mereka berdepan masalah baru. Mereka masih perlu berjalan berbatu-batu lagi dan tiada cara untuk membawa bayi itu. Jadi mereka terpaksa berimprovisasi. Dengan menggunakan baju lebihan, mereka membuat anduh sementara dan terus bergerak ke utara. Mereka berkata, anak lelaki mereka memberi mereka keberanian untuk terus bergerak. Mereka akan memerlukan segala keberanian itu. Satu-satunya jalan ke hadapan adalah melalui hutan. Selama 3 hari, mereka bergerak melalui hutan, keletihan dan sentiasa dalam keadaan berjaga-jaga. Bunyi tangisan bayi mereka yang baru lahir boleh saja mendedahkan lokasi mereka. Akhirnya, mereka berjaya sampai. Selepas berhari-hari mendaki, berjalan dan membawa bayi yang lahir di hutan belantara, mereka tiba di pusat penerimaan migran di Panama. Mereka selamat. Pada masa mereka menyerahkan dokumen di stesen penerimaan itu, mereka sudah pun memasuki satu sistem yang telah berjalan sejak tahun 2011. Lama sebelum mereka sampai ke sempadan Amerika Syarikat. Washington mungkin sudah tahu dengan tepat siapa mereka. Ini membuktikan bahawa jurang Darien bukanlah hutan belantara yang kosong. Ia penuh dengan orang asli, penuh dengan orang lain yang mencari kehidupan baru. Bersama mereka datang bahaya buatan manusia yang lebih teruk daripada bahaya semula jadi. Orang seperti Jean dan Rose datang dari tempat yang jauh lebih jauh daripada Haiti. Ada yang datang dari Afrika dan Asia Tenggara. Yang lain datang dari negara seperti Somalia dan Nepal. Mereka bergerak ke utara, cuba untuk sampai ke Amerika Syarikat atau Kanada. Lebih sejuta orang telah melintasi jurang Darien antara tahun 2021 dan 2023. Dan pada tahun 2023, 113,000 adalah kanak-kanak. Ramai daripada mereka ditinggalkan atau terbiar. Sudah tentu, pendatang bukanlah satu-satunya orang yang bergerak melalui Darien. Kumpulan penjenayah menggunakannya untuk penyeludupan dan pemerdagangan manusia. Yang bermakna, Panama perlu meronda salah satu persekitaran yang paling sukar di dunia. Itulah tugas Senafron, pasukan sempadan Panama. Tetapi ada masalah. Seperti yang saya katakan tadi, Darien sangat besar. Ia bukan seperti beberapa pegawai rondaan boleh menutupnya begitu sahaja. Jadi, Panama tidak melakukannya sendirian. Ia mendapat bantuan dari Amerika Syarikat dan latihan daripada Tentera Darat Amerika Syarikat. Pentagon memberikan peralatan seperti cermin mata penglihatan malam canggih, radio dan bot rondaan. Kedutaan Amerika Syarikat di Panama mengumumkan geran $1 juta untuk kenderaan rondaan lasak baharu dan pusat kawalan baharu. Terdapat juga tambahan $400,000 dalam pembiayaan yang akan datang tidak lama lagi. Jadi, jurang Darien bukan sahaja dipenuhi ular, pendatang atau rondaan sempadan. Ia juga dipenuhi dengan peralatan pengawasan Amerika. Sebagai balasan, Washington mendapat peti harta karun yang penuh dengan rahsia pribadi dan intim sebagai balasan. Pada tahun 2011, di bawah pentadbiran Obama, Amerika Syarikat mula mengumpul data biometrik daripada orang yang melalui hutan Panama. Semuanya hasil daripada peralatan yang diberikan kepada Senafron. Menjelang tahun 2018 ini, bukan lagi satu aturan ad hoc. Kongres telah menjadikannya kekal. Keterangan saksi menggambarkan orang dihentikan di komuniti hutan terpencil, ditahan oleh pihak berkuasa Panama dan dibawa ke pusat tahanan yang jauh dari pengetahuan umum. Dari situ, proses diteruskan. Butiran diambil dan data biometrik dikumpulkan. Kemudian, mereka dipindahkan. Perkara penting bukanlah ke mana mereka pergi selepas itu. Lama sebelum mereka sampai ke sempadan AS, mereka sebenarnya sudah pun memasuki sistem. Dalam erti kata lain, perjalanan melalui Darien bukan sekadar meredah hutan belantara. Ia juga merupakan pos pemeriksaan pertama.
Apabila sesetengah pendatang tiba di sempadan selatan Amerika Syarikat, selepas menempuh beribu-ribu batu, pegawai mungkin sudah pun tahu dengan tepat siapa mereka. Seperti yang anda bayangkan, program ini mempunyai pengkritiknya. Kerajaan AS bukan salah seorang daripadanya. Begitu juga Senafran. Itulah sebabnya pemiliteran Darien Gap semakin berkembang. Duta ke Panama, Kevin Moreno Cabrera, menggambarkan pemberian terbaru dari Washington sebagai satu cara untuk memajukan keutamaan serantau dan mengamankan sempadan. Masa pemberian geran, dan kenyataan itu sekali lagi bukanlah satu kebetulan. Keselamatan sempadan serantau bakal menjadi isu yang jauh lebih besar. Kemudian, pada bulan Mac 2026, ketika jambatan-jambatan baharu sedang dibina di Darien, para pemimpin politik dari seluruh Amerika Latin berkumpul di Miami. Anda mungkin menjangka mereka akan berbincang tentang perdagangan, pelaburan atau pertumbuhan ekonomi. Tetapi tidak. Fokus utama mereka ialah jenayah terancang. Para hadirin pulang dengan rancangan untuk perkongsian risikan yang lebih mendalam, kerjasama keselamatan yang lebih erat dan usaha yang lebih kuat untuk menghentikan migrasi haram sebelum ia sampai ke Amerika Syarikat. Selama beberapa dekad, orang ramai menganggap jurang itu kekal kerana tiada siapa yang mampu membina jalan melaluinya. Tetapi menjelang tahun 2026, perbincangan bukan lagi tentang bagaimana untuk merentasi Darien. Ia lebih kepada bagaimana untuk mengawalnya. Hutan itu telah menjadi sangat bernilai dari segi strategik. Satu tempat di mana pendatang, penyeludup dan rangkaian jenayah boleh dijejaki, dipantau dan dipintas jauh sebelum mereka sampai ke Amerika Utara, yang mewujudkan satu insentif yang pelik. Jika jurang itu hilang, maka hilanglah juga jaringan keselamatan itu. Senafran kini berkata, matlamatnya adalah untuk mewujudkan satu koridor tunggal di Darien Gap yang membawa ke komuniti orang asli Bajo Chiquito. Agensi itu menggunakan istilah kemanusiaan untuk idea tersebut. Jadi, Senafran memerhati dan menunggu orang melintas. Tetapi sesuatu masih terasa pelik. Mengapa kerajaan AS di bawah pentadbiran Demokrat dan Republikan begitu bersemangat untuk membelanjakan berjuta-juta dolar hanya untuk memerhati pendatang miskin di dalam hutan dan mengumpul data biometrik mereka? Kerana hutan itu tidak menghalang semua orang. Itu bermakna ada pihak yang mendapat keuntungan daripada laluan perjalanan tersebut. Sangat sedikit orang yang bersedia untuk merentasi persekitaran seperti Darien Gap secara bersendirian. Ia bukan sekadar mengelak daripada penyamun yang bersembunyi di dalam hutan. Pada 24 Julai 2024, 10 orang lemas serentak di salah satu sungai. Mereka hanyalah 10 daripada ratusan mangsa lemas sepanjang tahun-tahun ini. Tiada siapa tahu jumlah sebenar. Ini memang perkara yang kerap berlaku di sini. Jika menyeberangi sungai di tempat yang salah, anda akan dihanyutkan begitu sahaja. Jika mendaki gunung yang salah, anda akan jatuh dan mati. Oleh kerana tiada jalan raya, para pendatang memerlukan pemandu arah yang tahu laluan tersebut. Laluan. Masalahnya ialah, tiada organisasi pelancongan yang sah akan membuka operasi di Darien Gap. Jadi, satu-satunya pemandu arah adalah mereka yang anda tidak pernah inginkan. Gelombang pendatang pada awal 2020-an yang melalui hutan itu menyebabkan perniagaan organisasi jenayah berkembang pesat. Jeneral Richardson menyebut mereka secara khusus kumpulan tren de Aragua dari Venezuela dan kartel klan de Golfo dari Colombia. Mereka inilah yang beliau katakan mengawal Darien Gap setiap hari. Organisasi-organisasi ini telah membina jalan tanah mereka sendiri. Mereka menggantung tali di atas lintasan sungai dan malah telah mengukir tangga pada formasi batu. Kartel-kartel ini kemudian mengiklankan laluan-laluan ini di media sosial. Mereka menggunakan pempengaruh di YouTube dan TikTok untuk menggambarkan Darien Gap sebagai pelayaran hutan yang indah dalam perjalanan ke utara. Satu laluan menuju kehidupan yang lebih baik. Apabila mereka tidak melakukan itu, mereka memuat naik iklan seperti agensi pelancongan yang sah, menegaskan bahawa keselamatan adalah keutamaan utama mereka. Di bawah itu, mereka mengiklankan bahawa pakej perjalanan tersebut termasuk makanan, tiket bot rasmi dan pemandu tempatan yang berpengalaman. Tetapi mereka juga memberi amaran bahawa tempat adalah terhad. Jadi jika anda ingin datang, anda perlu bertindak sekarang. Ia satu operasi yang agak kemas. Para pendatang kemudian menempah perjalanan mereka melalui WhatsApp, datang ke bahagian Darien Gap di Colombia dan berdepan dengan realiti yang kejam. Perjalanan biasanya mengambil masa antara 7 hingga 15 hari. Bergantung kepada laluan. Penjenayah mengenakan caj sebanyak $125 setiap pendatang untuk laluan perlahan dan antara $400 hingga $1,000 seorang untuk laluan yang lebih cepat. Kartel menyediakan kuda untuk laluan. $1,000, tetapi tidak ramai pendatang yang mampu membayarnya.
Mereka biasanya datang dari China atau negara-negara yang lebih kaya. Tetapi walaupun mampu membayar laluan paling murah pun, sudah dianggap satu tuah. Jika pendatang tidak mampu membayar sebarang yuran, kartel akan memaksa mereka menjadi kedai dadah yang mengangkut kokain sebagai gantinya. International Crisis Group mendapati bahawa yuran penyeludupan menjana berjuta-juta dolar setiap minggu. Itu belum termasuk wang pemerasan atau wang yang penjenayah dapat daripada konsesi. Memang ada gerai konsesi di sepanjang laluan itu dengan peniaga menjual air dan Gatorade. Ada yang malah menawarkan untuk menggendong kanak-kanak di belakang mereka dengan bayaran $100 dan mereka mengenakan charge $50 sejam untuk wifi kerana mereka boleh. Tanpa itu, para pendatang tidak dapat menghubungi keluarga mereka atau mengumpul wang yang mereka perlukan untuk meneruskan perjalanan. Segala yang diperlukan oleh para pendatang di sepanjang laluan ada di sini. Makanan, ubat-ubatan atau bahkan beg plastik untuk melindungi pasport dan dokumen penting mereka yang lain. Semuanya datang dengan harga yang sangat mahal. Tetapi semua ini masih hanya sumber pendapatan kedua. Dadah adalah yang paling nil. Jadi setiap bot pendatang akan diiringi oleh bot-bot yang membawa dadah. Jika rondaan di atas air dari Santa Sinafron menghampiri untuk memintas mereka, kartel akan membuang pendatang ke laut ke dalam arus yang berpusing. Jadi pegawai-pegawai terpaksa cuba menyelamatkan mereka. Dengan cara itu, dadah masih boleh melepasi. Tapi itu bukan satu-satunya jenayah yang berlaku di sini. Wanita sememangnya lebih teruk keadaannya berbanding lelaki. Walaupun dugaan yang dihadapinya sangat berat, Rose Harima ternyata salah seorang wanita bertuah di Darien Gap kerana dia tidak menjadi mangsa serangan seksual. Seperti yang anda jangka, keganasan seksual adalah perkara biasa di sini. Pada Disember 2023, Doktor Tanpa Sempadan melaporkan 214 kes serangan seksual dalam sebulan di Darien Gap. Itu adalah 7 kali ganda lebih tinggi daripada kadar setahun sebelumnya. Sudah tentu, kadar sebenar jauh lebih tinggi daripada itu. Tiada siapa yang tahu berapa jumlah sebenarnya kerana kebanyakan kes tidak pernah dilaporkan, terutamanya sekarang. Kerajaan Panama menutup Doktor Tanpa Sempadan di Darien Gap pada bulan Mac 2024. Ia adalah yang pertama daripada beberapa tindakan keras baharu di dalam hutan itu. Amerika Syarikat secara rasmi mengisytiharkan Tren de Aragua sebagai organisasi pengganas asing pada Februari 2025. Kartel Clan de Golfo pula diisytiharkan sebagai organisasi pengganas asing pada Disember berikutnya. Penjelasan itu memang sangat penting. Ia bermakna tentera AS boleh secara sah menyerang kumpulan-kumpulan tersebut di mana sahaja mereka berada. Secara teknikal, ia bermakna anda mungkin akan melihat pasukan elit khas beroperasi menentang gerila di hutan Amerika Tengah. Bukankah menutup Darien Gap dan menyiapkan lebuh rayapan Amerika akan lebih berkesan terhadap kumpulan pengganas yang dikatakan ini? Serangan drone tidak menyelesaikan masalah. Sebenarnya, orang lain akan menggantikan tempat mereka lebih cepat daripada aliran sungai di dalam hutan. Tetapi dengan jalan berturap dan tiket bas $20, itu akan menghancurkan modal perniagaan kartel dalam sekelip mata. Amerika Syarikat mendakwa mahu menghentikan penyeludupan dadah dan pemerdagangan manusia melalui Darien Gap. Tetapi dengan membiayai ketiadaan infrastruktur, Washington memastikan kawasan itu kekal tanpa undang-undang dan kartel masih boleh menjana wang. Ia juga memastikan bahawa penduduk tempatan yang bukan penjenayah menjadi pihak yang paling rugi. Sekali lagi, Darien Gap dipenuhi bukan sahaja dengan penjenayah tetapi juga dengan penduduk tempatan. Mereka selalunya adalah orang asli seperti Embera, Guaimi dan Kuna. Mereka telah berada di sana selama ratusan tahun. Cara hidup mereka telah bertahan daripada satu percubaan penjajahan ke satu percubaan penjajahan yang lain. Mereka bertahan kerana Darien kekal terpencil. Tetapi keterpencilan itu datang dengan harga yang perlu dibayar. Bayangkan anda memerlukan hospital dan menyedari hospital terdekat berjam-jam jauhnya melalui sungai. Atau seorang kanak-kanak yang perjalanan ke sekolahnya bermula dengan menaiki bot merentasi hutan. Bayangkan dalam kecemasan, bantuan tidak dapat dipanggil kerana tiada menara telekomunikasi berdekatan. Bagi banyak komuniti di Darien, itulah kehidupan biasa. Untuk ke mana-mana, mereka perlu meredah sungai, laluan berlumpur dan hutan tebal. Perjalanan yang hanya mengambil masa beberapa minit di tempat lain boleh memakan hampir sepanjang hari di sini. Merekalah golongan yang benar-benar tidak dipedulikan. Para pendatang yang cuba melepasi jurang Darien mendapat liputan media di seluruh dunia. Hanya sedikit orang yang bercakap tentang penduduk tempatan yang menderita akibat malaria yang dibawa oleh peningkatan migrasi atau yang sedang berjuang untuk mencari rezeki di pinggir hutan belantara.
Tiada satu pun daripada ini adalah akibat yang tidak disengajakan. Ia diketahui. Ia adalah kesan sampingan yang telah didokumentkan daripada dasar yang disengajakan sejak berdekad-dekad lalu dan masih berkembang hingga kini. Jalan yang sama yang dianggap kerajaan sebagai masalah keselamatan boleh menjadi talian hayat bagi orang yang benar-benar tinggal di kawasan tersebut. Amerika Syarikat dan Panama kini melakukan lebih daripada sekadar berkongsi peralatan atau data biometrik. Pada Julai 2024, kedua-dua negara melancarkan program kerjasama migran yang baharu. Amerika Syarikat kini akan membantu Panama untuk menghantar pulang warga asing yang ditemui di Panama tanpa status imigresen yang sah. Panama akan memilih individu yang didapati melanggar undang-undang imigresinya. Pakcik Sam kemudian akan membayar kos untuk penerbangan pengusiran tersebut. Kemudian, pada Februari 2025, program itu diperluaskan. Panama kini akan menerima pendatang dari negara ketiga dari Amerika Syarikat untuk dihantar pulang ke negara asal mereka. Penerbangan pertama seumpamanya sebenarnya tiba sehari sebelum itu. Ia datang dari Amerika Syarikat ke Panama, membawa 119 orang dari negara seperti China, India, Iran dan juga Uzbekistan. Setiausaha negara Marco Rubio berkata bahawa kesediaan Panama untuk menerima penerbangan ini menunjukkan ia telah menghantar mesej yang jelas untuk membendung aliran migrasi haram dan besar-besaran yang merosakkan dan menggugat kestabilan. Sejak itu, kerajaan Amerika Syarikat telah membelanjakan lebih daripada $14 juta untuk penerbangan pemulangan. Tambang penerbangan, jurubahasa dan juga pengiring semuanya ditanggung olehnya. Tetapi, penerbangan itu bukan satu-satunya bentuk pengangkutan yang dibiayai oleh Amerika Syarikat di Panama. Amerika Syarikat tidak membiayai jambatan-jambatan baru di Jurang Darien secara langsung. Tetapi, ia memberikan sokongan tidak langsung kepada Panama melalui peralatan yang digunakan dalam usaha pembinaan tersebut. Secara keseluruhan, Washington telah menghantar hampir $73 juta dalam bentuk bantuan kepada Panama pada tahun 2024. Hampir 13 juta datang daripada Jabatan Negara Amerika Syarikat di bawah label sama-sama sebagai nasihat dan bantuan. Sebanyak 7.9 juta lagi adalah untuk peralatan, tanah dan struktur. Jambatan-jambatan termasuk dalam kategori ini. Sebab itulah, ia sebenarnya bukan infrastruktur. Ia bukan jalan raya. Ia bukan untuk membantu penduduk tempatan atau pendatang. Ia adalah untuk keselamatan sempadan yang lebih baik. Jambatan-jambatan itu membolehkan Snafran dan organisasi lain membawa kenderaan lasak dan peralatan pemantauan baharu mereka ke Taman Negara Darien. Sementara itu, Bord Pemintas dari Perkhidmatan Udara dan Laut Kebangsaan memastikan semua laluan dikawal. Dari situ, mereka boleh memintas pendatang dan akhirnya menghantar mereka menaiki salah satu penerbangan pulang itu. Jumlah wang yang dibelanjakan untuk menutup Darien Gap hampir mencecah $100 juta hanya dalam 1 tahun. Kesimpulannya, nampak tidak dapat dielakkan. Kerajaan AS membayar supaya Darien Gap terus wujud, bukan untuk ditutup. Ia kedengaran pelik, tetapi ada logik strategik di sebaliknya. Selama beberapa dekad, perancang Amerika percaya bahawa mengawal titik sempit strategik boleh menjadi lebih berharga daripada mengawal wilayah itu sendiri. Jika anda boleh mengawal ke mana orang, barangan dan maklumat bergerak, anda mendapat kelebihan ke atas semua yang perlu melaluinya. Pemikiran itu telah membentuk strategi AS di seluruh dunia, dari laluan perkapalan utama hingga ke selat yang sempit. Dan dalam satu cara, Darien Gap juga berfungsi sebagai titik sempit strategik juga, cuma untuk pergerakan manusia. Dari pantai ke pantai, lebarnya kira-kira 60 batu. Dan jalan yang terputus itu bukan sahaja bermaksud bahawa pendatang akan ditapis melalui hutan. Ia juga bermaksud bahawa perdagangan rentas benua hampir sepenuhnya bergantung kepada laluan laut. Terusan Panama terletak berdekatan atas sebab tertentu. Amerika Syarikat mungkin telah melepaskan kawalan langsung ke atas zon itu pada tahun 1999. Tetapi ia masih menjalankan kawalan tidak langsung melalui rondaan laut oleh Tentera Laut AS. Dengan penguasaan laluan laut, tentera laut memantau setiap kapal kargo dan setiap kontena yang melalui terusan Panama atau di mana-mana kawasan berhampirannya. Dan jangan fikir untuk melintasi antara benua Amerika dengan kereta tanpa jalan itu. Tiada siapa pun yang berjaya melakukannya sehingga tahun 1960 dan perjalanan itu mengambil masa 5 bulan. Tetapi bayangkan, jika ada jalan yang mewujudkan jambatan darat antara Amerika Utara dan Amerika Selatan. Sekarang, tentera Amerika Syarikat tidak dapat mengawalnya, sekurang-kurangnya tanpa mendaratkan beberapa marin di pantai. Dan itu bermakna bukan sahaja pendatang yang datang, pihak China pun akan datang juga. Ini ialah pelabuhan Mega Chongkai di utara 5 Peru. Ia dibuka pada tahun 2024
dan menelan kos $3.5 bilion untuk dibina. Namun, Peru tidak mengumpul semua wang itu sendiri. Wang itu datang sebagai sebahagian daripada inisiatif jalur dan laluan China. Pelabuhan yang memecahkan dominasi Amerika ke atas perdagangan Amerika Selatan ini dikendalikan oleh sebuah syarikat perkapalan milik kerajaan China dengan pegangan kawalan sebanyak 60%. COSCO yang membinanya, COSCO yang mengendalikannya. Dan tentera laut AS tidak mempunyai mekanisme undang-undang untuk memantau apa yang melalui pelabuhan itu. Sebelum Chiang Chong Kai dibuka, Amerika Selatan tidak mempunyai pelabuhan yang mampu mengendalikan kapal-kapal yang membawa antara 18,000 hingga 24,000 tan kontena penghantaran. Satu-satunya pelabuhan yang cukup dalam untuk kapal sebesar itu hanya terdapat di Meksiko atau di pantai Pasifik. Kini, semuanya telah berubah. Pada April 2025, China mengumumkan laluan penghantaran utama yang pertama dari pelabuhan Guangzhou terus ke Chiang Chong Kai. Tidak perlu lagi singgah ke pelabuhan Amerika Utara. Amerika Syarikat telah kehilangan statusnya sebagai orang tengah dalam perdagangan antara Asia dan Amerika Selatan. Buat masa ini, Chong Kai masih hanya sebuah pelabuhan yang berkhidmat untuk Asia. Ia telah memendekkan masa penghantaran antara Asia dan Amerika Selatan daripada 45 hari kepada 23 hari. Tetapi cita-cita China lebih besar daripada itu. Jadi, jurang darian menjadi semakin penting. Kerajaan AS secara tertutup akan menunjuk ke arah China dan mengatakan bahawa aktivitinya menekankan kepentingan untuk mengekalkan bahagian jalan yang terputus itu. Kartel, penguatkuasaan, hampir 2 juta orang yang tetap cuba menyeberang. Jambatan baharu sedang dibina ketika pelabuhan China meningkatkan operasinya. Semua perkara ini berpunca daripada satu keputusan yang dibuat pada tahun 1970-an yang tiada siapa mahu ubah. Sehingga waktu itu, Amerika Syarikat adalah penyokong utama lebuh raya Pan Amerika. Jadi pada tahun 1971, Amerika Syarikat berjanji untuk memberikan $100 juta bersamaan $836 juta pada nilai hari ini untuk menyiapkan jalan tersebut. Itu adalah 2/3 daripada anggaran bajet. Colombia dan Panama akan menyediakan baki 1/3 lagi. Wang itu akan digunakan untuk membina 250 batu jalan baru merentasi jurang darian. Menurut Presiden Nixon, lebuh raya itu akan menjadi nadi perdagangan, perjalanan dan persefahaman. Jika semuanya berjalan lancar, jalan itu akan siap dalam masa 10 tahun. Tetapi Nixon mahu mempercepatkan jadual itu supaya bertepatan dengan ulang tahun ke-200 Amerika. Dia juga berpendapat bahawa bahagian darian di lebuh raya itu akan dinamakan sempena namanya. Ini adalah rancangan kedua kerajaan AS untuk membina jalan merentasi jurang darian pada abad ke-20. Jadi, pasukan pembinaan pun datang. Kali ini tanpa senjata nuklear. Peralatan sudah tersedia. Ia tidak sempat disiapkan menjelang ulang tahun ke-200. Nixon telah meletak jawatan pada Ogos 1974. Jalan itu bukanlah antara keutamaan beliau pada penghujung pentadbirannya. Tetapi menjelang musim panas tahun 1977, ketiga-tiga negara telah membelanjakan $59 juta untuk projek tersebut. Wang itu tidak dibelanjakan dengan baik. Sebenarnya, ia tidak menghasilkan apa-apa. Sierra Club mendapat pujian kerana menghentikan pembinaan jalan itu. Tetapi sebab sebenar adalah lebih pelik. Jabatan Pertanian Amerika Syarikat juga mempunyai hujah mereka sendiri. Mereka sebenarnya tidak begitu peduli tentang hutan atau orang asli. Tetapi mereka sangat mengambil berat tentang penularan penyakit kuku dan mulut dalam ternakan. Darian merupakan penghalang semula jadi untuk menghentikannya. Pada tahun 1914, wabak di kandang ternakan Chicago merebak ke 3,500 kumpulan ternakan di seluruh negara dan menelan kos $150 juta dalam nilai wang hari ini untuk dihapuskan. Ia hanya menjadi semakin mahal. Pada tahun 2022, sekumpulan ahli ekonomi pertanian menganggarkan bahawa kosnya adalah antara 6.5 hingga $21 bilion setahun di kawasan di mana penyakit kuku dan mulut adalah perkara biasa. Tetapi itu hanyalah kos endemik, iaitu peredaran rendah di seluruh dunia. Apabila penyakit kuku dan mulut menjadi wabak, terutamanya di negara yang sebelum ini tidak pernah mengalaminya, kosnya boleh meningkat sehingga $10 bilion hanya di tempat itu sahaja. Itulah yang kita lihat semasa wabak di United Kingdom pada tahun 2001. Semua kerja dalam projek itu terhenti secara mendadak 3 tahun lebih awal. Ia memulakan satu tradisi yang berterusan sehingga ke hari ini. Ketika pasukan kejuruteraan berkumpul di dalam hutan, pasukan pencinta alam sekitar pula berkumpul untuk melindunginya. Pada masa itu, Darien Gap hampir sepenuhnya diliputi oleh hutan hujan. Sebuah kumpulan alam sekitar, Sierra Club,
telah menyaman kerajaan pada tahun 1974 dengan mendakwa kerajaan gagal menyediakan penyata kesan alam sekitar yang diperlukan mengenai jalan tersebut. Mahkamah Daerah Amerika Syarikat untuk daerah Columbia bersetuju dan menghentikan sementara sebarang pembinaan lanjut. Tetapi kerajaan masih belum bersedia untuk berputus asa. Seperti kebanyakan litigasi, ia adalah satu perjalanan yang panjang dan berliku. Pada mulanya, nampak seperti kerajaan akan menang. Kemudian, sekutu yang tidak dijangka muncul untuk menyelamatkan keadaan. Rupanya, tidak semua orang dalam kerajaan teruja dengan idea untuk menyiapkan lebuh raya PEN Amerika. USDA menuntut agar jalan itu disekat. Noktah. Jadi, injangsi awal Sierra Club kekal atas sebab yang sama sekali berbeza daripada sebab asal ia dimohon. Masa itu ternyata menguntungkan para pencinta alam sekitar. Kerana pada tahun 1977, Panama memasuki tempoh pergolakan politik di bawah pemerintahan tentera nasionalis Omar Torrijos. Pada masa yang sama, rundingan mengenai terusan Panama mula menjadi tumpuan utama Washington. Tiba-tiba, Darien Gap tidak lagi menjadi keutamaan. Hari ini, penyakit kaki dan mulut tidak lagi menjadi masalah besar di selatan Darien Gap. Ia hanya berlaku secara sporadik di Venezuela. Selebihnya di Amerika Selatan, kini dianggap bebas daripada penyakit itu dengan vaksinasi. Jadi, risiko wabak melalui Darien Gap menjadi sangat tidak mungkin berlaku. Itulah sebabnya, pada tahun 1992, Jabatan Pertanian Amerika Syarikat, AS, berbeza pendapat dengan Sierra Club. Tiada lagi penyakit kaki dan mulut. Bermakna, tiada lagi asas undang-undang untuk injangsi tersebut. Jika kerajaan ACS membuat rayuan terhadap injangsi itu, ia hampir pasti akan dibatalkan. Jadi, orang ramai mula bercakap tentang membina jalan itu semula. Pengangkutan merentasi Darien Gap dibuka pada pertengahan 1990-an, tetapi bukan melalui jalan raya. Ia bermula dengan feri Cruzeiro Express. Ia beroperasi selama beberapa tahun, kemudian ditutup kerana kos pengoperasiannya terlalu tinggi. Sekali lagi, ia memerlukan kapal atau kapal terbang untuk merentasi Darien Gap, dan lebuh raya PEN Amerika kekal pada dasarnya sebagai jalan yang tidak membawa ke mana-mana. Dasar Washington juga berubah pada masa itu. Juara lebuh raya PAN Amerika kini menjadi penentangnya. Selepas perintah mahkamah itu, Amerika Syarikat mula melihat Darien Gap sebagai satu peluang dan bukannya halangan. Hutan itu terbukti lebih berguna. Lebuh raya berturak memerlukan pengawasan. Hutan yang tiada undang-undang mengawal dirinya sendiri dan tiada siapa yang memberi banyak perhatian kepada hutan terpencil. Jadi, Darien Gap menjadi penapis kecil yang berguna untuk kawalan tentera laut AS di rantau itu. Boleh dinafikan dan tidak ketara dari segi politik. Yuran laluan pendatang Canal de Golfo, jutaan yang melintasi pada awal dekad ini, pembiayaan AS untuk rondaan Santa Cruz. Semuanya wujud kerana satu injangsi lapuk berusia 50 tahun yang memulakan corak kemudahan ini. Pada tahun 1979, Colombia telah memperluaskan Taman Los Catilos, yang pada asalnya dikaitkan dengan usaha perancangan jalan raya awal. Secara rasmi, ia digambarkan sebagai penampan terhadap penularan penyakit kaki dan mulut. Dalam praktiknya, ia mewujudkan lebih banyak sekatan undang-undang dan alam sekitar di sekitar kawasan itu. Pada tahun 1994, UNESCO mengisytiharkan Los Catilos sebagai tapak warisan dunia. Tiba-tiba, kawasan ini bukan lagi sekadar hutan terpencil. Ia dilindungi di peringkat global. Darien kini merupakan salah satu kawasan yang paling kaya dengan biodiversity di dunia. Menjadi habitat kepada jaguar, monyet dan ribuan spesies serangga serta amfibia yang tidak ditemui di tempat lain. Yang bermakna sebarang cubaan untuk menembusinya akan berdepan lebih daripada sekadar rupa bumi. Ia berdepan dengan undang-undang antarabangsa, perlindungan alam sekitar dan keutamaan pemuliharaan yang bertindih. Setiap penetapan baharu menambah satu lagi halangan. Setiap halangan menambah satu lagi kelewatan. Itulah sebabnya kerajaan Al-Lamstorm boleh tanpa segan silu berkata bahawa mereka tidak begitu bersemangat untuk mengulangi pengalaman tahun 1970-an, terutamanya apabila ada satu lagi kebimbangan tempatan. Walaupun kehidupan tempatan yang sukar dan peluang yang boleh dibawa oleh jalan itu, orang asli di Jurang Garian berkata mereka tidak begitu bersemangat untuk melihatnya disiapkan. Mereka percaya bahawa pembinaan itu boleh mengganggu cara hidup mereka dan membawa bahaya lain. Sudah pun ada masalah dengan pembalakan haram dan pelombongan emas yang menyebabkan pencemaran merkuri di sungai-sungai tempatan. Membina jalan itu hanya akan membawa lebih banyak masalah seperti itu. Tapi bukankah ini masih kelihatan pelik?
Kerajaan AS sebenarnya tidak mempunyai sejarah menyebelahi para pencinta alam sekitar dan aktivis hak orang asli. Tetapi ada sebab untuk itu. Aliran imigresen haram melalui jurang Darien menurun sebanyak 99% antara tahun 2024 dan 2025. Langkah-langkah baru dengan Panama jelas nampaknya berkesan. Washington mungkin tidak begitu peduli tentang penduduk tempatan dan alam sekitar, tetapi ini cukup berbaloi sehingga tiada jalan raya pun tidak mengapa. Dan penurunan itu berlaku pada masa yang tepat, kerana jambatan-jambatan baru di Panama bukan satu-satunya pembinaan yang menceroboh ke dalam Darien Gap pada tahun 2026. Inisiatif jalur dan laluan China bukan sekadar tentang pelabuhan. Jurutera telah mula bekerja di Amerika Selatan. Ketiadaan Colombia amat ketara di mesyuarat di Florida. Ini bukan satu kebetulan. Sebaliknya, ia bersekutu dengan China. Pada tahun 2025, ia telah menyertai inisiatif jalur dan laluan China. Jalan-jalan baru mula dibina dan ia semakin menghampiri hujung selatan Darien Gap, di mana lebuh raya Pan America berakhir. Ini adalah lebuh raya ke Laut 2 yang menghubungkan Darien Gap dengan Medellin. Orang Cina bermula dengan pegangan 30% dalam projek ini. Tetapi kemudian, ia meningkat kepada 65% dengan pelaburan sebanyak $650 juta pada tahun 2020. Pembinaan baru ini secara beransur-ansur menggantikan jalan tanah yang terkenal di kawasan ini. China mempromosikannya sebagai cara untuk menjadikan perjalanan lebih selamat daripada tanah runtuh. Tetapi itu bukan satu-satunya peningkatan aktiviti China di Amerika Selatan. Pada Julai 2025, apabila trafik migran menurun, China menandatangani memorandum persefahaman baharu dengan Brazil. Jika China berjaya di sini, ia akan menyusun semula perdagangan benua dari pantai ke pantai. Koridor kereta api bio Lautan Tengah yang dicadangkan akan menghubungkan pelabuhan Pasifik Chiang Chongqing merentasi 2,300 batu ke pelabuhan Ilhéus di Brazil di pantai Atlantik. Jika projek ini diteruskan, ia mungkin menelan kos sekurang-kurangnya $70 bilion. Tetapi itu adalah harga yang nampaknya China sangat bersedia untuk bayar. Peru sudah pun mengumumkan sokongannya terhadap projek ini. Kerana sama seperti di Washington, tiada kebetulan dengan Beijing. Masa perjanjian baharu dengan Brazil ini terlalu kebetulan. China telah mengutarakan idea untuk membina landasan kereta api rentas benua di Amerika Selatan sejak sidang kemuncak BRICS pada tahun 2014. Tetapi perkembangan baharu menjadikannya jauh lebih menarik untuk semua pihak. Terusan Panama telah menghadapi kemarau dan sukar untuk menampung saiz kapal moden. Jadi, China melihat peluang untuk memintas salah satu titik sekatan paling penting tentera laut AS terhadap perdagangan antarabangsa yang terletak betul-betul di halaman belakang mereka sendiri. China sudah pun menjadi rakan dagang terbesar Amerika Selatan. Keadaan ini berbeza ketika Sierra Club menyaman jabatan pengangkutan. Amerika Syarikat masih menguasai jumlah dagangan di utara Darien Gap. Tetapi jika beberapa batu terakhir jalan itu siap dibina, segalanya boleh berubah. Dan itulah sebab sebenar jambatan-jambatan di dalam hutan sedang dibina sekarang. Ia bukan satu perubahan drastik daripada dasar 50 tahun yang lalu. Ia adalah cara terkini bagi kerajaan AS untuk mengekalkan larangan sementara yang sudah lapuk menjadi kekal. Bayangkan sahaja, sebuah jalan yang menghubungkan benua Amerika. Barangan tidak lagi bergantung kepada laluan laut atau terusan Panama. Ia hanya bergerak melalui darat. Bagi Washington, itu mengubah segalanya. Titik genting itu hilang. Koridor pengawasan dan pengaruh semuanya menjadi kurang relevan. Dan dari segi geopolitik, itu bermakna sesuatu yang lebih besar. Kawalan ke atas perdagangan antara Amerika tidak lagi berada di tangan Amerika Syarikat. Apabila satu titik genting tidak lagi menjadi titik genting, ia bukan lagi sumber kuasa. Dari sudut pandang Washington sekarang, Darien Gap adalah aset yang terlalu berharga untuk dilepaskan. Orang ramai tidak mahu membina jalan di sana sejak tahun 1970-an. Bukan kerana mereka tidak boleh membinanya, tetapi kerana mereka tidak sepatutnya membinanya. Jadi, jentolak dibiarkan berkarat. Hutan kekal utuh. China terus diketepikan. Dan sistem terus berjalan. Terima kasih kerana bersama saya hari ini. Saya harap anda menikmati video ini. Dan jika anda ingin melihat lebih banyak video seperti ini, sila pertimbangkan untuk melanggan dan aktifkan notifikasi. Ia memang sangat membantu. Terima kasih sekali lagi dan kita jumpa lagi lain kali di Mapek.